Ni meja kita orang untuk berdua je. Habis dah saladnya. Nanti akan refill ke? Oh. Bal kata nama dia chef tu. Oh, betul lah ni. Annyeonghaseyo. Hari ni kita berbuka di luar sebab nak pergi cari baju. Teman yang kawan ni. Lepas tu kita buka puasa di Chef One, ya, restoran Chef One. Dekat sini dia ada, mana menu dia? Kita orang order ni, dulang nelayan. Dia makan half buffet. Dia ada cucuk, dia ada kuih muih, aiskrim, semua benda lah macam. Itu boleh ambil berkali-kali. Ni dia dulang dia, main course dia ada 4 jenis. Yang tu kau tak habis pun boleh bawa balik. Yang lain-lain ni tak boleh bawa balik. Kalau nak makan sini, RM64 je kan sebab tak order awal. Walk in macam tu tak dapat. Normal price, tapi still okay lah. RM64. You can bring the food at home. To home ke? Bring back home. Bring back home. Stupid English nak ha. So kalau nak jimat, lain nak berbaloi, kau buka puasa kat sini, makan cucuk udang yang free flow. Kau habiskan free flow je, dah kenyang weh. Kuih muih, sup, dia ada cenderawal ni. Kalau tak kau makan mahal weh, nak order satu-satu kat kedai. Habiskan semua tu. Lepas tu yang makan tu, yang kau coknya sikit-sikit je nampak kau nak makan. Lepas tu minta bungkus boleh. More. RM64 okey lah. Sebab aku dah tengok harga tempat lain lagi mahal. Ni apa? Ikan bakar ke? Dah masuk ke? Ha? Lagi 1 minit kau dah baca doa. 1 minute left. Cuai pandan ni bismillah. Manisnya. Ni air mangga. Sedap. Cantik sikit kat sini duduknya. Aku nak salad lah weh. Tapi macam nak buat? Dia nak petik sendiri ke apa? Salad tu petik sendiri lah. Petik sendiri? Kau kat dalam tu Wow. Menarik. Sedang nyari salad. Bal, bukan salad Bal, aku rekod kau. Aku rekod kau. Ya ke? Boleh ke? Bismillah. Sup dia sedap. Wah, luar budu. Aku buka-buka ni. Oh, ni ada 2 weh. Apa 2? Musa rasa. Masih. Terima kasih. Dalam Kelantan slang apa? Masih. Masih. Aku ingatkan portion dia besar. Gabak tu boleh balik kan. Dia memang makanan konsep kongsi. Kan sebab kita 2 orang. So dia masak dia memang untuk 2 orang Dulang tadi aku tengok macam banyak kan? Dulang ni memang Okay lah, untuk standard Chef One harganya kan. Mana nak cari Chef One in the world? Alhamdulillah macam. Weh, ni kesian. Lari. Kau tahu tak macam cerita tu? Kita kapal Frozen. Alah, cerita Korea yang menang award banyak kali Oscar tu. Yang orang kaya, bila hujan kan orang kaya macam indah kan benda tu kan. Parasite. Jadi kita masuk balik bawah tanah. Banyaknya. Okay dah. Aku diet. Aku dah kenyang habis. Oh, menarik. Apa dia tu? Bedu. Aku tak berapa suka makan bedu, tapi bolehlah cuba bedu. Bismillah. Macam makan flight. Macam makan flight. Dia macam sikit, lepas tu sedap sebab kat flight dan mahal. Kan? Sedapnya weh. Apa ikan dia sedap gila. Allah sedap. Sedap. Weh, cucuk udang. Dia restock cucuk udang guys. Cucuk udang. Mari kita. Aku nak salad. Tapi sekejap lagi lah lepas bayar makan salad. Patutnya makan salad dulu baru makan ni. Laju ya, diorang lagi laju pada aku
Yang ini cok udang chef Wan kena ambil banyak-banyak. Dia bukan cok udang lah. Bukan cok ikan bilis. Tak apa, okey je. Sebab cucuk dia kan sedap. Lagi Pajon. Ni pajon. Lagi Pajon ke? Malay. Lagi ke? Lagi lah, mahal kot. Kau makan Lagi? Okey dah. Kuah kacang dengan cili mersing Sini kat sini. RM1 je. Kau seorang je makan, aku tak makan. Serius lah? Aku tak makan kacang lah. Oh, kacang. Oh, situ kacang lebih lah sikit. Okey dah. Masih dulu. Dah, peganlah saya tu lah. Ni macam mana aku nak ambil ni? Banyak sangat tu. Dah. Dah ke? Banyak dah. Buat tu. Tangan aku. Bismillah. Aku rasa aku boleh kerja sini lah. Jadi chef 3. Ni chef 2. Chef 3. Tak ada hujan lalu tu Oh, tapi still diorang tak boleh duduk situ. Dah basah. Capsicum dia mesti yang capsicum female. Sebab manis capsicum dia. Kalau lelaki masak apa? Pedas sikit. Aku baru tahu capsicum kalau bontot dia 3 itu male. Kalau 4 female. Kalau female saya suruh buat salad macam ni. Kalau makan sebab dia manis. Kalau yang 3 bontot dia tu saya untuk masak lah. Belajar dari mana? IG Reels. Ni apa masak lemak? Nasi tak habis ni duk makan benda lain. Cucuk. Ni apa? Dia ada bawang, daun bawang, ada jagung Oh lah kau. Ada udang pun dah sedap. Ni nama dia pajon Malaysia. Kau dah pergi lah bazar tahun ni? Tak pergi tak? Aku sama tak pergi bazar tahun ni. Kalau boleh tak nak jejak langsung. Macam pasal malam tu. Kan? Okay, ni kau kan. Boleh? Ni Kena kenyai. Allah kahwin duk kenyai lagi. Kalau tak nak kan tak say kan. Kalau nak say lah. Kalau boleh apa? Bisa. Ya bisa Indonesia. Boleh. Ya. Kau bukannya orang Kelantan pun. Oh, boleh. Kau kan suka tu, terung tu. Terung balado. Kau kan suka terung. Suka terung kan? Siapa je tak suka terung, Dek? Aku terung to je memang. Terung to. Terung to tu apa? Terung to. Terung to? Apa yang to? Kau tak to tu apa? THOR? To tu lah. Salah lah. Hah? Thanos. Bukan to. Terung Thanos. Oh, sebab warna ungu. Terung Thanos memang. Bulan puasa. Kau main-main kan? Udeh tak nak makan udeh? Best juga makan kat luar ni. Kalau makan kat dalam ni dah malu dah aku nak buat video kan. Sambal dia sedap. Cuma tak puas sebab makan sudu gafu. Kawin. Memang orang ni tak suka mulut. Tak suka mulut. Kawin suka dia pakai tangan. Bawa puas makan. Makan dah Terengganu. Tak boleh aku naik kosong lah. Alamak, kenyang lah lah. Tu aku punya. Kan lagi nak makan buffet yang mahal. Tak boleh lah. Tapi kalau buffet hotel tak boleh. Melainkan kalau hotel tu nak sponsor aku, then aku boleh pergi. Bukan nak kata apa. Tapi kuruh dah. Tidak. Kuruh kecil. Tak boleh makan banyak. Tak boleh apa kalau kat Kelantan. Aku tanya pun orang duduk kat Shah Alam ni. Boleh. Mak aku kan orang ni Thailand. Orang belah Thailand kan cakap Kelantan. Hari tu aku balik jumpa nenek kau, tak belajar. Nek, turun kat ilmu Kelantan mu. Gitu. Dia kena sama-sama bijak. Sama-sama bijak. Kau nak cakap nenek kau tak bijak macam kau ke? Tak, engkau tu. Jadi ikut dengan dia
Kelantan. Tapi kau boleh cakap tak? Boleh. Ya. Aku faham je orang cakap. Sebab faham aku pun faham. Kalau kau yang betul-betul ni susah tu nak faham yang betul-betul. Bagi Bak datang. Bak datang test aku dulu. Cakap bahasa Syalam dulu. Bahasa Syalam dalam mak. Aku besar kat Syalam ni. Dari kecil. Lahir dan perut lagi aku. Memang dalam apa? Dalam Syalam. Cik baik dia bawa banyak ni je weh. Kenyang tu weh. Alhamdulillah. Udah aku tak ambil. Oh Allah kenyang. Aku rasa siapa perut kecil sesuai makan kat sini. Siapa yang badan XS dan double Aku. XS. Aku XS kau double XS. Aku triple accent. Triple. Babi rangka ke? Tak macam siapa yang kurus yang kita orang ni memang. Dah dulu macam badak. Weh 2026 paling gemuk tu. Tahun lepas gemuk sebab mengandung. Ini yang version tak ada anak dalam perut tapi gemuk. Aku rindu. Aku yang dulu. Aku adalah aku. Hai, saya sudah pulang. Hai, pakai ni sebab aku datang kali ini dan aku tak nak pakai. Kita ada parcel untuk di unbox. Sipau. Cedek apa dia? Teka. Nampak gemuk lah pula pakai ni. Tahu dah berisi tapi nampak lebih berisi. Mana sipau. Besar ni kotak ni. Uyuh. Tak ada ini guys. Tak dapat beli lukisan ni yang sebenar pun tak apalah. At least adalah lukisan Van Gogh dalam bentuk Lego. Kalau boleh, nak pasang secepat mungkin. Lukisan asal dia. Sebabnya, aku nak pasang secepat mungkin. Tengoklah tu, tengok perangai tu. Warna dah sama kotak. Akulah tak minat lah colour secerah alam ni. Lampu ni okey, kamera ni. Patut aku pakai kamera aku yang besar tu kan. Kenapa aku pakai kamera ni? Entahlah tak masuk kat otak aku kenapa aku pakai kamera kecil ni. Padahal aku boleh pakai kamera aku lagi satu tu. Apa je lah babe. Okey, sebab Akil hari tu dia belikan yang ini. Bagi hadiah. Ketika dia balik, bawa beg Lego dia bagi. Berarti dia bahagia hari ni pula tu. Aku dah lah, ya Allah, happy sangat Lego keluarkan sunflowers ni. Sebab aku memang favourite bunga aku adalah sunflowers. Bila aku dapat ni macam suka. Sebab bunga ni tak mati. Sebab dia memang dah mati kan, plastik kan. Kalau bunga hidup kan mati macam sedih kan. Tapi ni tak mati kan. Alah, lupa. Nak beli pasu. Tadi keluar lupa beli pasu. Jangan gaduh dalam bilik aku. Jangan gaduh dalam bilik aku. Jangan gaduh. Nanti berbulu bilik ni. Tak nak gaduh. Tak mau. Berbulu aku tu nanti bilik ni. Jangan nak gaduh. So bayangkan lukisan ni, lepas tu ada bunga matahari kat depan. So macam, faham tak? Aku plan nak letak kat meja kerja aku. Bila kerja tu nampak je sunflowers depan mata kan. Macam ni pun dah lama dalam wishlist aku juga. Aku ada burger truck. This one is donut truck. Dia ada fries truck. So aku macam nak kumpul semua truck. So nanti aku boleh buat kampung kedai makan food truck. Lepas tu ada meja-meja kursi orang datang makan. Kalau aku dah ada rumah sendiri, mansion house, ya, yang harga bilion-bilion satu rumah kan. So aku nak buat khas satu bilik tu memang Lego room tu aku bapak besar yang ada tema yang memang cantik tema tu lah. Macam masuk tu macam paradise. Lepas tu, berangan je lah babe. Kalau katalah aku mati masuk syurga kan. Wow, berangan. Jauh babe. Lah tiba-tiba takut mati pula babe rasa. Gila kan, kau ingat senang ke nak masuk syurga? Nak masuk syurga ni, ujian dia berat kau tahu. Oi, susah weh nak masuk syurga. Amalan kau cukup ke? Tapi kalau katalah aku masuk syurga kan, mungkin lah kalau aku betul masuk syurga kan kita kat syurga boleh minta apa saja kan. Aku nak penuh dengan Lego. Takut insaf lah rasa. Okay, next. Oh, dapat free. Oh, dapat lain-lain ke? Ni yang aku tak tahu sebut dia macam mana. Macam mana sebut datang ni ya? Macam nama ni. Yang ini sebenarnya dia yang version lama tak silap aku. Sebab dia dah keluar version baru. Dia nak habiskan stok. Tengok review kata okey. Dia kata okey je. Aku beli semalam. Hari ni dah sampai. Lepas tu dia dah bagi tahu siap-siap lah. Sebab ni kan yang dah lama sangat kan. So dia punya kayu dia tu dah merekah. Tapi dah buat dia okey je. Siap bagi step lagi. Tahun bila punya yang lama ni? Aku pun tak kaji sangat pun. Tapi nak tahu juga lama kau tu tahun bila punya lama. Uyo, tak gerak. Sebab dia ada hitam hole pensel tu. Sikit je mereka ada kayu dia. Macam tu kan? Kalau dia okey lagi ke? Macam okey. Ni. Oh, yang bawah ni tak ada pun mereka. Ada sikit je. Berapa batang je lah yang ada. Mereka-mereka tu. Bestnya. Suka dia punya drawer dia. Kemarin aku ada beli ni. Ini yang
drawing. Aku beli 12 color sebab nak try je. Ini harga dia RM121. Untuk 12 batang ni harga dia RM121. Ni dari Taiwan, harga asal RM1,000 lebih. Dia ada 120 color. Nampak ni semua ni, ke belakang ni. Aku beli satu kat kedai Taiwan ni, lepas tu tolak pula ada VIP voucher apa semua lagi. Aku dapat harga RM600 lebih. Tapi sampai-sampai kat aku kemek sedih. Tapi aku tak komplain pun dekat kedai tu sebab aku dapat diskaun banyak. Aku baca review okey je, sampai hello je. Dia bungkus pun, lepas tu aku adalah update dekat story. Cakap kalau macam ni aku baca review okey, tapi dapat kat aku kemek macam ni, maksudnya courier lah salah kan. Mesti terjatuh ke, tercampak ke apa ke. Dia pula berat, so jadi macam ni. Memang kat kotak tu pun kemek. Lepas tu ada orang komen, kira seller pun salah jugalah, bungkus tak cukup tebal sampai boleh kemek. Lepas tu aku macam, betul juga. Memang betul pun. Dapat kat aku, memanglah dia ada bubble wrap. Macam yang tadi ni kan dia ada bubble wrap kan. Dia ni bubble wrap kan, ni lagi kira tebal lagi tau. Dia ada bubble wrap dekat luar kotak. Dia macam ni tau. Ni kotak dia, Nathan ni kat dalam ni macam ni, tutup gini. Dia tutup gini je jatuh hot ni. Kau tengok ni, nampak kemek dia macam ni. Dia jatuh kat sudut macam tu. Jatuh macam tu lah kalau ikutkan impak maksima dia kat sini ha. Dengan kertas tu macam ni dah kan kotaknya. Dia bubble wrap tu dekat luar kotak ni, dia bubble wrap. Tapi tak setebal macam seller yang ni wrap. Dah lah kau dari Taiwan. Macam betul juga. Tapi aku malas lah nak komplain. Aku fikir tak apalah, harga pun asalnya RM1,000 lebih, aku dapat RM600 lebih. Kira macam hampir separuh harga juga aku dapat. So, tak apalah, ni harta dunia je, tak boleh bawa pun. Kau masuk kubur ke, masuk syurga dengan Natang ni kan. Tak apalah. Bila-bila Ramadan ni mungkin satu lagi je lah, mungkin lah tak ada syaitan nak menghasut, so kuranglah sikit baran tu. Macam tak adalah nak beria sangat. Macam tak apalah, kita terima je lah nasib kita. Kau tahu oil pastel tu pun aku tak habis study lagi ha? Dah beli pensel sampai 3 dah. 3 jenis dah aku beli pensel color ni. Lego, barang seni. Aduh, mahalnya lah. Tak apalah aku minat benda-benda macam ni. Cuma minat benda-benda yang boleh jadi income. Boleh! Kalau kau minat benda-benda seni, boleh je jadi income. Aku praktis balik lukis warna-warna. Kalau aku dah gempak kan, aku boleh jual art aku. Korang nak beli tak art aku? Kan aku boleh jual merchandise. Betul tak? Betul. Kita kena study. Kalau korang tak tengok short vlog aku, ada sebenarnya aku dah bagi tahu kat short vlog. Aku ada beli Natang ni. Ini Korea punya brand. Ni aku tak guna lagi. Ini nama dia soft oil pastel. Macam ini. Ini jenama yang sama, oil pastel juga. Ini lebih waxy. This one dia lebih soft lagi. Lepas tu dia senang lagi blending. Masuk colour ke apa ke, nak buang balik and then blend dengan colour lain. Ikutlah mana, ikut kau suka hasil lukisan tu jadi macam mana. This one okay tau, cantik. Yang ni pun cantik. Tapi Senele tu aku ada tengok seorang tu dia guna macam lagi, dia dapat tekstur yang macam mana aku nak. So aku macam teringin nak beli at least sikit je dulu. Harga dia agak mahal untuk 6 batang ke 7 batang. Dalam RM100. Kalau dapat tolak voucher pun boleh dapat 80 lebih, 70 lebih. Aku macam nak try sikit tu je, kecil tu dulu. Aku nak fahamkan dia punya tekstur dia, boleh dapat tak macam mana yang aku nak. Tapi ini pun dah okey, cuma saja nak sikit yang terkalah. Kalau dah aku dah gempak gila babunnya kan, boleh lah kan beli tu terus. Tapi kalau tak gempak pun apa masalah dia kan. Mana tahu aku dah beli tu, aku jadi lagi gempak. Betul tak? Aku beli tu gempak siut. Walaupun tu untuk professional artist, aku sebagai beginner, tak apa. Aku praktis dengan Natang tu, aku jadi gempak macam professional artist yang lain. We never know what you know what I know. Ni ada lagi bawah ni colour dia. Kalau kau nak tengok dekat short vlog aku sebelum ni ada. Kau tahu tak, benda-benda macam ni adalah impian aku daripada zaman aku sekolah. Aku suka benda ni. And then aku masuk fine art. Bila masuk fine art, zaman tu aku tak berduit, babe. Bayangkan dengan aku tak ada PTPTN, aku tak ada mana-mana pinjaman masa tu. Setahun dah lah study seni halus masa tu sangatlah mahal. Sebab barang-barang ni semua mahal tu. Barang untuk melukis-lukis warna ni, ya, tahu. Mahal, kau tahu tak? Zaman tu, ya Allah, terutama setahun pertama aku study fine art dulu, memang, ya Allah, banyak duit keluar. Dan fotografi pun banyak duit keluar sebab printing gambar apa semua. Tapi at least fotografi hujung semester. Fine art tidak, babe. Kau sepanjang kau study tu ada je benda kau kena beli, dah habis duit kau. Aku rasa lagi mahal fine art study dulu setahun pertama aku tu, duit banyak keluar lagi berbanding yang next semester. Especially hujung semester memang lagi banyak duit keluar sebab fotografi kan, sewa studio, benda lagi semua
semua kan, dengan printing gambar lah, framing lagi kan. Malu art and design kalau study. Kau kena ada banyak duit baru kau dapat macam. Tapi tak tahu juga kan, bila kita tak ada duit and then kita kena study benda tu dalam keadaan kita tak ada duit, sebenarnya insya-Allah kau boleh jadi lebih kreatif. Sebab kau terpaksa guna source kau. Macam contoh satu warna pensel, contohlah kau ada 12 je colour, kau terpaksa limitkan diri kau untuk guna 12 ni sahaja, dan untuk dapatkan hasil apa kau nak dapat tu. So kau jadi lebih kreatif untuk macam mana aku nak solvekan problem ni dengan aku hanya ada 12 colour je, untuk aku dapatkan untuk hasil lukisan tu ke apa ke kan. Faham tak? Bila kau terhadkan diri kau, kau akan jadi lebih kreatif, insya-Allah. Tapi sekarang ni aku merealisasikan impian aku. Sebenarnya dah lama sebenarnya aku nak merealisasikan impian aku ni. Pasal zaman dulu aku tak boleh nak beli semua ni. Lepas tu aku rasa kenapa aku nak kena beli benda-benda ni? Sebab aku dah tak ada rasa nak melukis semula dah. Sebab aku trauma 13 tahun dulu kan dengan apa yang jadi. Kalau korang tengok short vlog lah, aku ada cerita sedikit part di situ yang menyebabkan aku trauma. Tapi apa yang aku cerita tu, pengalaman yang aku lalui itu sikit je lah, salah satunya juga je lah. Tapi itulah dia yang membuat banyak benda lah yang membuatkan aku macam cukup lah, aku dah tak nak dah buat fine art ni. Aku dah tak nak lukis-lukis, tak nak warna, aku tak nak study. Padahal ilmu tu banyak. Dalam setahun aku belajar seni halus, sebenarnya banyak ilmu yang kita dapat. Akulah dapat, bukan kau kan. Tapi siapa yang study telah dapat. Rugilah. Sebab lepas aku habis itu, aku memang bye-bye. Tak nak dah, aku tak nak ingat satu benda pun. And then 13 tahun kemudian, ada satu je video TikTok wanita ni, dia lalu ke aku. Waktu malam aku tengah scroll TikTok aku. Lepas tu kan, aku macam, dia macam zuf, masuk dalam sup, sum, sang. Kau faham tak? Dari mata lah masuk. Dia sup, sang. Macam tu, kau tahu tak? Dia macam otak aku suf. Aku time tu juga aku terus rasa macam aku nak melukis balik. Aku nak praktis mewarna balik. Malam tu juga lepas aku tengok dia lukisan dia, terus aku jadi macam, terus aku tengok lukisan. Dia buat oil pastel dan aku suka gila teknik dia. Dan jenis lukisan yang dia lukis tu, itu memang style yang aku sangat suka. So aku macam, ya Allah, cantiknya. Aku nak cuba. So that's why lah aku jadi macam gila dengan soft oil pastel ni. Tapi aku suka akrilik. Dia macam cepat je kering. Blending pop kering. Tapi aku malas nak study akrilik balik sebab renyah, banyak berus. Lepas tu air basah apa semua kan. Aku malas. So aku nak benda-benda yang something yang kering macam ni, and tak ada berus sebagai tu. Mungkin aku nak je study balik, tapi nak kena power dulu oil pastel. Baru sikit belajar oil pastel. Tiba-tiba macam tak tahulah. Aku seriously tak power langsung dengan pensel warna. Aku nak cabar diri aku. Aku boleh ke tidak melukis gunakan pensel warna kan? Kalau boleh, aku nak keluarkan merchandise aku ke bila-bila lah. Bukanlah sekarang kan. Bila-bila masa akan datang ke apa ke. Air tangan aku sendiri lukisan tu. Contohlah. Impian lah. Tak tahu dah nak buka apa. Tu je. Ada yang baru apa lagi ke? Tak ada dah kot weh. Tu je kot weh. Tu je lah. Thanks for watching. Bye-bye. Aku sebenarnya realisasi benda pun merealisasi. Jap, aku tak sebodoh ni, sabar. Aku sumpah tak main-main. Aku serius ni. Merealisasikan. Betul tak merealisasi? Kenapa aku rasa macam aku salah? ChatGPT. Merealisasikan. Betul lah merealisasikan. Aduh, apa aku rasa diri aku salah? Oh